Komander, dengar sini. Apa yang anda lihat ini adalah taklimat risikan yang baru sahaja dinyah-klasifikasikan khas untuk anda. Ini bukan latihan. Di hadapan anda adalah plan tindakan lengkap untuk kemenangan mutlak. Beri perhatian penuh pada setiap butiran. Operasi kita bermula sekarang. Siapa nampak dulu, dia menang. Kalau anda faham prinsip ni, anda dah faham separuh daripada peperangan. Keunggulan maklumat bukan sekadar satu bonus, Komander. Ia adalah asas kepada semua strategi dalam plan tindakan ni. Setiap langkah anda, setiap keputusan, semuanya bergantung pada satu benda je. Siapa yang kawal maklumat, dialah yang akan kawal medan perang. Okey, ini agenda kita. Fasa-fasa operasi untuk misi ni. Kita akan mulakan dengan fasa 1, pengerahan awal. Kemudian, kita masuk ke fasa 2, eskalasi di pertengahan permainan. Selepas tu, fasa 3, dominasi peringkat akhir. Kita juga akan sentuh tentang skuad tempur kebal yang terbukti berkesan. Dan akhir sekali, arahan terakhir untuk anda. Ikut saja protokol ni dan jalan menuju kemenangan akan jadi sangat jelas. Baiklah, kita mulakan. Fasa 1. 72 jam pertama ni, semuanya pasal kelajuan dan penaklukan. Matlamat kita mudah. Gerak secepat mungkin, tawan wilayah dan yang paling penting, kuasai ruang udara. Siapa yang dapat kelebihan awal, dialah yang akan tentukan rentak keseluruhan kempen ni. Komander, anggap ini sebagai peta jalan untuk kempen anda. Hari pertama hingga ketiga, kita akan buat ekspansi secara agresif. Lepas tu, hari keempat hingga ketujuh, kita kukuhkan kedudukan dan mula kumpul risikan. Masuk hari ke-8 hingga 14, kita akan mula dominasi dari jarak jauh. Dan bila dah masuk hari ke-15 ke atas, masa tu kita akan gunakan aset-aset strategik untuk capai kemenangan mutlak. Okey, hari pertama. Dengar baik-baik. Tiada kompromi, tiada pengecualian. Pertama, terus buat penyelidikan untuk infanteri bermotor dan kenderaan tinjau tempur atau CRV. Infanteri untuk tawan wilayah, CRV untuk intipan. Kedua, setiap bandar mesti ada pangkalan tentera tahap 1, tanta gagal. Dan ketiga, gerakkan sekurang-kurangnya 5 hingga 8 unit infanteri bermotor. Cepat, kelajuan adalah segalanya pada fasa ni. Sekarang, perhatikan aset ni baik-baik, Komander. Pesawat pejuang penyerang atau strike fighter. Boleh dikatakan inilah unit paling penting untuk anda kuasai dari awal sampai pertengahan permainan. Sebab apa ia popular sangat? Sebab ia mampu hapuskan unit darat musuh dengan sangat pantas. Jadi, proses ekspansi anda takkan ada siapa boleh halang. Tugas unit ni cuma satu, tapi sangat kritikal. Musnahkan apa saja sasaran di darat. Hari kedua, terus buat penyelidikan dan bina pangkalan udara tahap 2. Sebaik saja unit ni terbang, ia akan jadi macam penyapu. Ia akan bersihkan laluan untuk infanteri anda. Hancurkan kereta kebal musuh sebelum mereka sempat jadi ancaman. Okey, kita masuk fasa 2. Sekarang, tumpuan kita dah berubah. Bukan lagi sekadar nak tawan wilayah. Sekarang adalah perlumbaan teknologi. Di sinilah kita akan mula bina keupayaan risikan dan senjata jarak jauh yang akan bagi kita kelebihan yang terus terang sangat tak adil. Ingat tak prinsip utama kita tadi? Siapa nampak dulu, dia menang. Nah, inilah alatnya. Radar mudah alih. Ini bukan unit pilihan, Komander. Ini unit wajib. Ia adalah unit sokongan paling penting dalam keseluruhan pasukan anda. Dengan radar ni, anda nampak musuh sebelum mereka nampak anda. Anda jadi proaktif, bukan reaktif. Tanpa benda ni, anda cuma berperang dalam gelap. Cuba fikirkan soalan ni sekejap. Macam mana nak hancurkan satu angkatan tentera yang lengkap tanpa hilang walau seorang pun askar kita? Sebab jawapannya akan mengubah cara anda lihat peperangan. Inilah asas peperangan asimetri. Kita serang, tapi mereka tak boleh serang balas. Dan inilah jawapannya. MRLS, Sistem Pelancar Roket Berganda. Gelarannya Raja Darat dan memang patut pun. Ia bukan artileri biasa. Ia adalah mesin pemusnah. Dari jarak yang sangat selamat, ia boleh ratakan pertahanan musuh, hancurkan bandar, menjadikan serangan darat kita lepas tu macam kerja-kerja pembersihan je. 100 kilometer. Ingat nombor ni, 100 kilometer. Itulah kelebihan taktikal anda. Jarak tembakannya tu jauh melangkaui keupayaan musuh nak balas. Anda boleh hujani mereka dengan roket bertalu-talu dan mereka langsung tak tahu dari mana datangnya. Inilah maksud sebenar dominasi medan perang.
Selamat datang ke fasa akhir, Komander, peringkat akhir permainan. Dekat sini, pertempuran bukan lagi soal jumlah, tapi soal teknologi. Pertempuran ditentukan oleh unit-unit elit. Fasa ni adalah di mana kita akan gunakan senjata paling canggih dalam simpanan kita untuk tamatkan konflik ni secara muktamad. Ada 4 tiang utama untuk kemenangan peringkat akhir anda. Pertama, kuasai operasi halimunan. Kedua, bangunkan keupayaan nuklear sebagai pencegah mutlak. Ketiga, bina perisai pertahanan peluru berpandu yang tak boleh ditembusi. Dan keempat, kuasai ruang udara sepenuhnya. Selesaikan penyelidikan ini dan tiada siapa di peta yang boleh cabar anda. Okey, sekarang kita akan dedahkan formula yang dah terbukti di medan perang. Ini bukan lagi teori, Komander. Ini adalah komposisi pasukan yang bila dibina dengan betul, hampir mustahil untuk dikalahkan. Guna formula ni untuk cipta skuad penyerang utama anda. Lihat betul-betul bagaimana setiap unit ni saling melengkapi. 4 MRLS tu, itulah kuasa pemusnah utama kita. Kemudian, kita ada pelancar SAM dan anti udara mudah alih yang jadi payung pertahanan udara. Radar mudah alih pula, tugasnya cari sasaran untuk MRLS. Lepas MRLS dah buat kerja dia, barulah 2 unit infanteri tu masuk untuk tawan wilayah. Ia ibarat mesin pembunuh yang lengkap dan mandiri. Di laut pun sama, formulanya lain sikit, tapi prinsipnya tetap sinergi. Penjajab tu umpama penumbuk jarak jauh kita. Pemusnah pula akan buru apa saja ancaman di permukaan dan bawah laut. Tapi yang paling-paling penting adalah frigat. Ia sediakan perisai anti udara yang lindungi seluruh armada. Peringatan, jangan sesekali berlayar tanpa frigat. Satu lagi benda yang anda kena ingat. Doktrin yang anda pilih akan pengaruhi strategi anda. Kalau anda pilih doktrin barat, fokus anda lebih pada kuasa udara. Kalau doktrin timur pula, kekuatan anda terletak pada kereta kebali darat. Fahami doktrin anda dan gunakan kekuatannya semaksimum mungkin. Tentera yang kuat perlukan ekonomi yang kuat. Tak ada guna ada MRLS kalau tak mampu beli roket. Jadi, ini adalah nisbah emas untuk sumber anda. Utamakan elektronik dan bahan nadir, keutamaan tinggi. Kenapa? Sebab 2 sumber ni sangat penting untuk biayai unit dan penyelidikan berteknologi tinggi di peringkat akhir nanti. Tanpa sumber ni, jentera perang anda akan berhenti. Kita dah hampir ke penghujung taklimat ni. Sekarang, dengar arahan terakhir saya. Ada 3. Ini bukan cadangan, Komander. Ini adalah peraturan pertempuran yang mutlak. Kalau anda langgar salah satu daripadanya, misi anda akan gagal. Arahan pertama. Dan yang paling asas, ekonomi adalah talian hayat anda. Jangan sesekali biarkan kos senggaraan lebih tinggi dari pendapatan. Anda boleh ada tentera paling besar di dunia, tapi kalau anda muflis, tentera itu akan lumpuh dengan sendirinya. Sentiasa pantau ekonomi anda. Arahan kedua, muka bumi tak boleh dirunding. Maksudnya, setiap unit ada tempatnya. Kereta kebal untuk padang rata. Infanteri untuk dalam bandar. Kalau anda hantar unit yang salah ke medan yang salah, itu sama macam anda hantar mereka untuk mati. Fahami bonus dan penalti setiap muka bumi. Gunakannya untuk kelebihan anda. Dan kita kembali ke permulaan. Arahan ketiga dan yang paling penting, risikan adalah kemenangan. Kelebihan untuk menyerang dulu akan menangkan perang untuk anda. Siapa yang serang dulu, dialah yang biasanya menang. Jadi pastikan radar anda sentiasa aktif sepanjang masa. Taklimat selesai, Komander. Pelan tindakan ini sekarang di tangan anda. Anda dah ada semua pengetahuan dan strategi yang diperlukan untuk mendominasi medan perang. Misi anda bermula sekarang. Laksanakan.